Kat sini macam dah kosong. Dia ni lalu ada. Dah laluan ni kan? Dia lalu ada. Dia pengakhir ke sana. Ya, apa yang dia mana? Pengakhir. Dia keluar terus ke Pengakhir ke sana. Sebab lu rasa daripada tangan lu sendiri kan, energi dia ada dekat sini. Satu tapi tak apa, nanti kita buat cleansing kan, kita bagi dia keluar lah, InsyaAllah. Jadi toilet sana dia kan. Kau bayangkan yang aku dengar yang pintu terbuka tu kat sini, yang gelap, yang pintu kena ketuk tu kat sini lagi kejadian tu. Lepas aku buka lampu, yang ni baru aku rasa pintu terbuka sendiri. Kat sini tu yang aku nak tukar bilik lah sebab dah. Oh ya lah, macam tak sebenarnya duduk kat sini. Tidur kat sini. Lalu tukar sini. Patutlah aku rasa asyik nak tengok belah situ je, macam something lah. Ya, bila kau cakap kat situ. Janganlah kau. Tapi insyaAllah lah. Dia sebenarnya dia sebenarnya benda tu positif sebenarnya. Dia tak ada nak mengaku sebab mungkin ada baby. Jadi dia macam nak bermain dengan anak Yuyu. Janganlah. Tapi insyaAllah lah, semoga dia tak mengganggu Minda anak Yuyu je. Itulah. Kita tak nak dia benda tu mempengaruhi Minda anak Yuyu. Akan dia pakai jadi agresif ke apa ke. Betul. Itu je kita tak mahu. Itu yang kita takut. Itu yang kita takut kan. Jadi orang kata nanti kita akan cleansing kan, lepas tu kita akan kena nasi dengan mandu supaya dia jangan makan. Lagi kalau dia dah duduk je, tapi jangan mengganggu manusia kat sini kat tu kan. Sebab kita tak tahu Cari rezeki. Jadi apa nak buat pelik kau. Jadi ni tadi bila tadi masa Angah masuk tu dah sini you. Tadi Angah dulu buka. Masa dia tak boleh buka. Tadi masa Angah buka, tak boleh buka macam ni kunci kan. So kunci bila lu buka sini. Dia buka punya. Bisa bila lu buka je mengembang lah. Ini memang tempat dia lah. Memang tempat dia. Tempat lah. Walaupun tandas kan. Walaupun tandas. Yang itu yang jangan buka. Yang itu yang jatuh segala bagian benda-benda. Sini sosok lelaki tu. Aduh, janganlah. Rambut ni. Rambut dia memanjang. Rambut panjang. Penting. Tapi orang kata, bukan saya nak takut dengan Yuyu kan. Ya. Jadi orang kata tak apa, nanti kalau cleansing kan tempat tu. Memang jarang guna Memang jarang guna. Tak sanggup. Ulas kat depan. Ulas yang depan. Depan ni? Depan ni. Tapi tak tahulah sini ke situ macam tu. Yang macam. Tapi dalam bilik okey bang. Bilik okey sebab kita orang Bilik solat kat situ. tak ada masalah. Bilik sini dia ada. Bilik ni ada masalah sikit. Ni apa ni tu? Ni laluan ni. Lain-lain apa matalah. Memang laluan ni. Patutlah aku selalu nampak macam ni memang laluan dia. something je kat situ. Dia lalu straight, dia takkan guna. Kalau macam dia nak lalu, agak macam tidur tu, agak dah ganggu laluan dia. Kat kursi ni aku rasa macam ada. Tadi kita orang masuk. Ni laluan dia. Tapi yang betul-betul yang gerak ada 3 je. Satu orang tua, 2 budak kecil. Tapi budak kecil tu lelaki. Lelaki rambut panjang. Nampak ada bukan lelaki. Lelaki. Yang Ustaz cakap dengan kita orang tu pun dia boleh menyerupai. Dia menyerupai wafi. Boleh menyerupai wafi dan dia lelaki perempuan lah. Dia kata lelaki kan? Perempuan lah. Dia boleh tinggal apa saja. Apa saja yang dia mahu. Daripada siluman ke apa ke. Tapi tadi macam tadi Yuyu memang rasa betul ya Yuyu. Ya Allah. Apa tak menipu dong? Mencucuk. Cucuk kan? Ha. Tuan kata ada rasa cucuk tak? Ada rasa kan?
Memang rasa betul tu. Bentuk Betul. dia ada bentuk tu, ada terasa tak? Aku tak sanggup aku merasa dia. Tapi cukuplah kau cakap macam tu, tiba-tiba berdenyut-denyut di sini mencocok. Tu yang sebab bila kau cakap ada tak rasa apa-apa, rasa mencocok, memang mencocok terus. Sini je. Sebab dia nak bagi you rasa bentuk dia. Tapi disebabkan rumah tak boleh. Janganlah. Kalau kat luar. Jangan bagi tahu aku rupa macam mana, bentuk macam mana. Dekat luar, kalau dekat luar tu lain cerita kan. Dekat rumah kita tak nak macam tu, kita bagi rasa je. Kita boleh bagi je rasa bentuk dia ke macam mana apa. Jadi orang kata lepas tu kau akan Angah akan buat medium lukisan kan? Medium lukisan, tengok yang ada apa sekarang makhluk ni. yang Makhluk Angah sekarang ni. lihat sekarang ni. Lihat. Okey. Jadi waktu boleh ambil lukisan? Boleh juga. Okey. Ini hari kita saya nak buat lukisan apa yang makhluk yang ada yang kat dalam rumah ni, yang selalu kerap datang ke rumah ni.